telah jumpa dah seorang budak, yakni seorang budak ataupun seorang kanak yang bernama Wei Yunus Wei Hai. Apakah perkenaan dengan Haning? Kita ikuti di dalam video ni. Salam hormat, salam bahagia kepada saudara, ibu bapa yang dikasihi sekalian yang ikuti bersama di dalam video YouTube FC Cinta Nabi dan juga page saya yi. Saya dapat daripada pemberita dan juga daripada Klum Live yang saya dapat saat ni kata budak ada budak hilang. Dan maka hari ni telah jumpa dah. Jumpa mayat dah lah. Budak seorang berusia 4 tahun baru. Pada tanggal 30 ni jumpa bulan ni tahun 25. Daripada hak saya ambil sana itu daripada pemberita dan juga daripada Klum Live telah berkata pihak penggawai untuk menyeleh. Panggil pegawai seleh lah ataupun Canati Perdana Calampai dan juga tim Kucip Santik dan serta dengan orang kapung yang di kawasan Jering itu. Oleh kerana ibu bapa dia saat ni ataupun keluarga dia tu telah dilaporkan kepada pihak pegawai kata anak dia hilang. Orang panggil hilang dengan periksana. Tak tahu kat mana tu hit mula-mulanya. Right, tubik pada jail, tubik pada rumah pada tanggal 29 jail pukul 10 pagi. Lepas tu tak ada klik-klik selalu dah. Tubik pada rumah tu tak ada klik. Tak jumpa cari ibu pun cari tak jumpa. Warga cari tak jumpa lah kata situ. Lalu itulah dilaporkan kepada pihak pegawai dan pihak perkenaan tu pakak suruh percung orang ramai untuk cari di dalam kampung ataupun di darat ke, di dalam rak ke, orang panggil dengan cari dengan secara hamburan ataupun orang panggil puprom. Rata pakak pergi berderak. Kalau kita kata berderak lah cari. Kerana budak ni baru umur 4 tahun baru. Cari tak jumpa, pada tanggal 29 tu tak jumpa lagi. Maka hari ni tanggal 30 baru jumpa. Jumpa-jumpa pun dapat kematian, yakni jumpa mayat dah lah. Seorang budak saat ni. Gapa hak dia nya? Katanya dia tu pergi duk main di pinggir-pinggir air, maka mungkin jatuh di dalam air di kawasan Sungai Jaring tu. Maka pihak penggawai saat ni tu duk cari dah situ tu. Tapi tak jumpa tempat dia jatuh, tempat golek ke orang duk main kebiasaan orang kampung situ, budak-budak situ duk main situ belakang. Tapi tak ada siapa boleh tahu kata budak ni tu pergi dengan siapa. Dan tak ada siapa boleh tahu kata siapa katik tengok. Cuma pihak penggawai tu sanitan kata boleh kita kena cari orang untuk menyelai cari di dalam sungai. Maka hari ni telah jumpa sungguh kata mati dalam Sungai Jaring sungguh. Seorang budak yang bernama Wei Yunus Wei Hai berusia 4 tahun. Tempat orang duk main kebiasaan tu yakni tempat orang kampung, tempat budak-budak duk main air semua tu hanyut hidup bawah tu jumpa jarak jauhnya 200 meter. 200 meter dengan tempat biasa orang duk main tu lah. Maka daripada pihak penggawai saat ni tu duk cari di dalam air tu, tiba-tiba nampak timbul tu. Timbul. Naik mari, lepas tu pergi ambil tengok tu kena kepada budak saat ni, iaitu adik Wei Yunus saat ni. Wei Hai yang berusia 4 tahun. Maka sekarang saat ni tu telah meninggal dunia. Tapi alhamdulillah walau bagaimanapun jumpa dah mayat adiknya. Itulah sebagai maklumat untuk hari ini kepada saudara berkenaan dengan seorang budak yang hilang pada tanggal 29 bulan ni tahun 25. Maka amat-amat tilah kita sekiranya kita ada anak kecil tak kira laki-laki dan juga perempuan, maka kita kena beringatlah hak nak jadi juga tu takdir daripada Allah Taala. Cuma kita buat peringatan dulu, buat beringat cara kita dulu. Kerana budak kecil ni dia pergi ikut tahu ke mana dia pergi dah. Itulah sebagai maklumat ni sekadar ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.